Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Safwan. Dalam video kali ini saya nak memperkenalkan apps Division Grabbox. So, anda boleh klik untuk mendaftar supaya anda dapat gunakan apps ni. Okey, saya tunjukkan bagaimana apps ini berfungsi. Okey, kita login masuk. Alright. So, apps ini nak bantu murid-murid menguasai kemahiran algoritma ataupun pengiraan untuk operasi bahagi. So dia sesuai untuk murid tahun 2, murid tahun 3 ataupun murid yang masih lagi lemah terutamanya nak buat pengiraan operasi bahagi. Okay, saya perkenalkan dulu button yang ada. So soalan ni kita boleh masukkan sendiri, tapi dia hanya antara 1 hingga 99, 2 digit sahaja. Okey, kemudian kita ada button set semula, kita ada button soalan baru. Kalau soalan baru ni dia auto generate, dan kita ada button BM dan English. So anda boleh tukar kepada bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Okey. Baiklah, so saya akan gunakan soalan 45 bahagi dengan 3. So dekat sini dia ada bulatan merah mewakili nilai puluh dan bulatan biru mewakili nilai sah. So apa yang akan berlaku di sini, dia akan tunjukkan pengiraan dan juga di bahagian gambar rajah ni secara serentak. Okey. So 45 bahagi 3, kita akan buat kumpulan 3, 3, 3, 3. Okey. So saya akan klik 1, 2, 3 untuk bentuk kumpulan 3, 3 sebab kita bahagi dengan 3. Okey, so dia akan automatik bulatkan. So kita dapat sini sebagai satu kumpulan. Jadi di bahagian pengiraan dia akan update secara serentak. So apa yang berlaku sebenarnya. Alright. So satu kumpulan 4 tolak 3, kita ada baki 1. Kalau tengok dekat sini 1 tu warna biru. Maksudnya kita kena pindahkan 10 ke rumah sah untuk kita teruskan lagi buat kumpulan 3, 3, 3. Okey. So seterusnya saya dah pindahkan, dia jadi 15. So bulatan dekat bahagian rumah sah ni ada 15. Jadi kita buat kumpulan 3, 3. 1, 2, 3. Okey. Kalau kecil sangat bulatan ni, kita boleh gunakan gantar ni. Okey, dia ada sebab tau dia buat 1, 2, 3. Okey, kita nak memperkenalkan juga pada masa yang sama sifir. Okey. So dia labelkan 3 ni warna kuning. So 1, 2, 3. Okey, kita tengok next apa yang akan jadi. Kita buat lagi satu kumpulan yang kedua. Nampak tak? 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. Pada masa yang sama kita boleh perkenalkan sifir. Dan murid dia akan faham bahawa bahagi ni juga adalah proses penolakan berulang kali. So 3 kumpulan 3 darab 3, 9. So dekat bahagian tepi ni dia update. So dia boleh faham lah apa yang sebenarnya berlaku, apa yang kita buat. Kadang-kadang kita bagi banyak penekanan terhadap pengiraan, tapi konsep ni kurang. Okay, so selesai bahagi, maknanya kita ada 1, 2, 3, 4, 5 kumpulan. So selesailah tolak. Okay, kita dapat jawapan 15. Alright. So siapa yang berminat untuk menggunakan apps ni, boleh klik dekat link yang saya telah sediakan. Kita jumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum. Bye bye.